Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan? Selamat datang lagi ke dapur dan channel Acik. Hari ini Acik hendak mengambil buah mangga muda yang terdapat di kebun Acik. Tengok pokoknya kecil tapi buahnya banyak, sampai melampai-lampai ke bawah. Acik nak petik yang muda, yang muda je lah. Untuk Acik buat menu hari ni, iaitu pejeri mangga muda. Acik petik pakai tangan je lah, sebab rendah je yang muda-muda ni. Pokok mangga ni arwah mak Acik dulu yang tanam, dan pokok mangga ini sentiasa berbuah, tak kira musim. Okey, banyak jugalah yang Acik dapat ambil yang rendah-rendah ni. Dapatlah juga untuk buat resepi hari ini. Jom kita lihat bahan-bahan untuk membuat pejeri mangga cara Acik. Okey, jom. Kita perlukan bawang kecil, halia, bawang putih, udang kering, dan juga gula nisan. Udang kering, bawang putih, halia dan bawang merah Acik akan kisar halus. Dan inilah dia bahan-bahan tadi yang Acik sudah kisar halus. 2 sudu rempah kari ikan, sedikit cili kisar, sedikit asam jawa. Kita perlukan juga kerisik. Acik gunakan kerisik frozen aja ya. Rempah tumis 4 sekawan. Inilah dia mangga muda yang Acik dah petik semalam. Okey. Sebahagiannya yang muda Acik buang kulit dan potong-potong kepada bahagian yang lebih kecil. Tidak ketinggalan minyak untuk menumis, garam dan serbuk perasa secukup rasa. Mula-mula Acik nak rebus buah mangga muda tadi. Acik nak rebus sehingga mangga separuh masak. Setelah 10 minit, Acik pun cuba cucuklah mangga dengan pisau. Nampak macam dah lembut sedikit, dan menandakan mangga sudah separuh masak. Lepas ni bolehlah kita angkat mangga untuk proses seterusnya. Bila minyak dalam kuali dah panas, mula-mula Acik nak tumis rempah 4 sekawan. Kita tumis sampai naik bau wangi. Kemudian Acik nak masukkan bahan-bahan yang Acik kisar tadi. Kita tumis lagi sehingga naik bau wangi bahan yang dikisar tadi. Sekarang Acik nak masukkan rempah kari dan juga sedikit air supaya rempah kita tidak hangus.
Okey, kita kacau rata ya kawan. Dan juga Acik nak masukkan sedikit cili kisar. Kalau nak masuk cili kering pun boleh ya kawan. Okey, kita gaul lagi sehingga bahan-bahan semua naik minyak dan rempah masak dengan sekata. Setelah rempah naik minyak dan garing, Acik nak masukkan sedikit air dan juga mangga yang Acik dah rebus tadi. Dan juga Acik nak masukkan gula nisan. Kalau nak masukkan gula pasir pun boleh ya kawan. Dan Acik nak masukkan juga asam jawa dan juga gerisik. Okey, kita gaul rata. Dan biar sehingga mangga betul-betul masak sepenuhnya. Paceri Acik ini walaupun tidak menggunakan santan, tapi masih rasa sedap ya kawan. Akhir sekali, Acik nak masukkan garam dan serbuk perasa secukup rasa. Alhamdulillah, siap dah menu Acik hari ini, iaitu paceri mangga muda cara Acik. Jangan lupa cuba ya kawan. InsyaAllah sedap.